Selamat kembali ke Borak Sini. Okey, segmen ni sangatlah istimewa sebenarnya sebab kita akan bersama dengan 3 individu yang cukup berhati mulia. Haziq. Betul. Dulu pernah menjadi doktor dalam Angkatan Tentera Malaysia dan sekarang ni mereka semua berkhidmat sebagai doktor jalanan membantu gelandangan yang sakit. Betul. Jadi kita persilakan mereka bertiga hari ini bersama dengan kita untuk bercerita mengenai cara mereka menyantuni gelandangan yang berada di Jalan Haji Taib. Jadi kita bersama dengan Major Dr. Bersara Alif Farhan Alimuddin. Yes, dan seterusnya Major Dr. Bersara Awangku Zuhilmi Awangku Ibrahim. Yes, dan juga Major Dr. Bersara Arif Azali Azman. Selamat datang ke Borak Sini. Kami nak ucapkan tahniah di atas inisiatif yang telah pun dilakukan yang membantu ramai orang sebenarnya yang tidak berkemampuan kan. Jadi kepada anda yang tak tahu, sebenarnya setiap hari Jumaat sebenarnya anda berenam kan? Ada Betul, 6 betul. sekawan, tapi hari ini hanya 3 yang datang kan? Betul. Setiap Jumaat akan turun padang membantu gelandangan dengan apa masalah kesihatan yang mereka ada. Mana datangnya idea untuk membuat inisiatif ini? Rawatan percuma tau. Betul. Okey, so mana datangnya ideologi doktor jalanan ni sebenarnya bermula daripada latar belakang kami lah. Iaitu memang dari sekolah menengah kami diterapkan dengan Angkatan Tentera Malaysia punya unsur-unsur ATM, kami pernah berkhidmat. Jadi kat situ kami sepanjang perkhidmatan kami diajar untuk ada program macam program Jiwa Murni tu. Okey. Program Jiwa Murni tu sebenarnya adalah program yang bila kita orang masuk ke kawasan operasi ataupun ke kawasan-kawasan latihan, kita orang akan pergi bantu orang-orang dekat dalam pedalaman ataupun di kampung-kampung untuk memberi rawatan. Okey. So kita orang sebagai tim perubatan medikal dia, kami akan bawa beberapa orang juga dan bersama pasukan yang menjaga kawasan operasi itu akan pergi membantu-bantu kawasan-kawasan pedalaman orang asli yang tak dapat akses kelebihan yang kita ada dekat luar ni. So kat situ kita orang dah terbiasa dan orang kata dipupuk perasaan nak membantu orang tu. Jadi bila kita orang masuk ke fasa peralihan, kita orang jadi rindu nak membantu tu. So kita orang find a way untuk cari jalan. Dekat situlah kita orang jumpa satu NGO yang memang dah buat benda ni sebenarnya agak lama, for almost 13 years, 14 years, iaitu Food for Gelandangan, FFG. Ketua dia adalah Haji Azizan Zainal, bekas orang sekolah kita, alumni kita orang, RMC. Kita orang dulu. Oh, RMC juga. Kita orang semua RMC. Uish, kena macam kena tabik. So dialah yang menggerakkan dulu program FFG itu. So dia ada cabang medical side dia. So bila kita orang start cuti peralihan Julai tahun lepas, kita orang mengisilah ruang medical part tu. Dan kita orang brandkan benda tu as doktor jalanan. Once a doctor, always a doctor. Sampai bila kan? Dalam jiwa tu dah ada. Jadi kenapa memilih Jalan Haji Taib sebagai lokasi utama tu? Baik, Jalan Haji Taib ni kita panggil dia smack in the middle of KL lah. Okay, so with all the skyscrapers, bangunan-bangunan tinggi, kita tak tahu pun in the middle of the city, actually there's someone who is in need lah, memang memerlukan. Okay, kita tak tahu dia memang ada gelandangan orang yang tak ada rumah, yang memang miskin, kita panggil miskin tegar lah, miskin tegar atau miskin bandar, memang memerlukan. Kadang-kadang diorang ni memang tak ada kemampuan untuk pergi ke tempat fasiliti, particularly yang fasiliti yang berbayar. Definitely dia orang tak boleh nak pergi, tak mampulah. Okay, so our initiative is kita pergi ke sana, instead of diorang pergi, kita pergi ke jumpa diorang and then ask what's the problem, kenapa tak boleh nak pergi. And then at the same time kita bagi education lah dekat diorang, so that kita dia in term of hygiene, and then kita screen diorang everything, so that that's why we choose Lorong Haji Taib. Dia berapa lama? Saya nak agaklah dalam satu malam tu kan, you all visit seorang tu, dia makan masa berapa lama tu? Beberapa jam mungkin? Betul. Actually kalau ikut kita orang punya program ni, dia starting dari 9:30 malam. Okey. Itu kita punya first checkpoint lah. Lepas tu usually dekat first checkpoint ni akan ada briefing dululah, sebab untuk makluman FFG ni pun dapat orang kata support daripada entiti lain lah. Contohnya universiti kan, setiap minggu akan ada geng-geng universiti daripada different universiti yang bantu jugalah. Okey. Jadi after briefing then kita akan start pergi ke first, second and until last checkpoint lah, checkpoint keempat. Okay. Panjanglah juga masa dia sebenarnya. Betul. So Habis usually dalam pukul berapa biasanya? Pukul 2:30 3 pagi. Oh, 2-3 pagi habis. Apa rawatan yang diberikan selalunya? Okey, bergantung kepada kawasan checkpoint tu sebenarnya. Kalau starting checkpoint dekat Maidin Jalan Silang, kat kawasan Chowkit tu, kita orang memang ada regular patient yang kat sini adalah checkpoint pertama, kedua, ketiga ni semua patient-patient yang kesusahan diorang tu level diorang duduk dekat tepi-tepi jalan. Diorang memang tak ada rumah, diorang memang bergantung sepenuhnya
tak ada tempat bergantung. Macam tu. So yang ni kita akan pergi ada dalam 10 ke 20 patient yang regular kat situ. Contohnya memang kita orang rawat dah almost 3 bulan lah Abang Mus. So Abang Mus ni dia memang bukanlah regular, dia memang itulah tempat yang dia ada. Dia nak katakan regular kat situ agak macam ni kan. So itu jelah tempat yang dia ada untuk bergantung harap yang siapa boleh bantu dia. So macam Abang Mus, dia ada masalah kaki, diabetic foot ulcer, dia memang teruk. Pada awal kita orang jumpa memang sangat-sangat tak terurus, luka dia, gula dia tinggi apa semua. Jadi keberadaan kita orang setiap minggu hari Jumaat tu, kita orang bagi support dari segi medical, kita orang tengok gula dia, bagi nasihat pemakanan dan even kita orang bagi rawatan yang perlu. Cuci luka dia dan sebenarnya yang paling penting adalah emotional support dia lah. Emotional. Itu pun aspek yang sangat penting juga sebenarnya kan. Apa cabaran terbesar setakat ni dah dekat setahun you all tubuhkan klinik jalanan ni kan? Okay, cabaran terbesar kami rasa ada few things lah. First of all is of course logistic issue. Logistic issue maksudnya kita pergi ke sana is not a conducive punya tempat. Biasanya kat klinik everything is prepared. So kat sana kita kena bawa barang and then kita kena tengok what's the needs and then kita kena bawa daripada klinik pergi ke situ lah in term of logistic. And then in term of sumber manusia pun a bit difficult for us because kadang-kadang kita ada kerja lain. So in term of commitment untuk kita beri every day, every week to Friday night a bit difficult for us jugalah. Ya, dan kena susun jadual. Betul. Boleh saya tambah? Boleh, Pasal silakan. cabaran ni, saya ada satu cabaran menarik yang saya rasa penting juga untuk kita orang hadapi, iaitu nak connection with them as a human, as a person, bukannya as a patient. Sebab diorang orang yang dah susah, orang-orang yang dalam kesusahan. So untuk kita pergi, kalau setakat nak menunjukkan simpati, belum tentu kita tahu apa penyakit orang. Betul. Belum tahu kita tahu apa kesusahan orang. So kita orang kena pergi dengan membawa empathy, dengan rasa nak membantu. Baru diorang akan cerita apa sakit diorang dan kemudian masalah diorang. Ya, tapi pernah tak terjadi situasi yang berbahaya ke yang mungkin merisikokan kepada doktor? Actually, to be honest, tak ada yang macam obvious lah. Selalunya sebab kita orang dalam satu group dan group kita orang pun agak ramai. Tak adalah macam situasi yang betul-betul berbahaya. Cuma sekali-sekala dalam geng-geng gelandangan ni ada jugalah yang kadang-kadang tu macam mabuk sikit ke. Betul. Yang mengganggulah kita orang punya proses. Tapi akan adalah orang yang kontrol. Semua terkawal. Betul. Semua terkawal lah kan. Jadi maknanya bila bergerak ni akan ada strategi, akan ada formasi yang di group ataupun di plan lah. Betul. Akan berpecah lah maksudnya. No, we work. Sekali. Kalau Sekali. tim medik sekali. Medik semua sekali lah. Ya betul. Okey. Tadi macam Dr. Ali ada sebutkan pasal aspek emosi tu kan. Macam mana you all handle kalau ada kes-kes yang sangat menyentuh hati tapi nak kena kontrol, tak boleh menangis dan sebagainya kan. Macam mana tu doktor? Sebenarnya sejujurnya saya pun tak tahu nak cakap macam mana sebab memang susah. Sebab mulanya kami pergi ke sana niatnya nak tolong diorang yang sakit dan memang itu yang kami buat sebaik boleh. Cuma lama kelamaan setiap minggu kita orang pergi, macam sekarang ni lah, 2 minggu, 3 minggu ke belakang, yang kami dapat adalah kenapa diorang berada kat situ. Kita orang dapat cerita tu. Betul. Diorang dah start cerita kesusahan diorang yang mana sebenarnya itulah kesakitan tu adalah something ujian je tapi diorang berada kat situ adalah satu ujian lagi berat lah. So diorang dah start cerita, diorang dah start kongsi kenapa. So sebenarnya kesusahan emosi diorang yang diorang kongsi itulah yang lagi mencabar jugalah. Compare dengan nak memberi rawatan tu yang memang kita orang ada dan tahu. Maksudnya diorang semakin percaya kat doktor-doktor kan. Pada awalnya macam okeylah nak rawat saya je. Sekarang nak berkongsi kisah diorang dan sebagainya. Ya, tapi mungkin adakah tim doktor jalanan ni akan berkembang lagi ataupun ada orang yang nak join ke doktor? Doktor-doktor lain? Yes, definitely. Memang. Because kita dapat feedback a lot daripada tim-tim lain. Bukan saja di medical. Kebanyakan daripada NGO-NGO lain pun tanya macam mana nak contribute and all kan. And then kadang-kadang ada tim daripada medical daripada luar KL pun tanya. Of course, daripada luar KL pun kita percaya memang ada gelandangan. Baik sangat orang Malaysia, sangat yes, baik. definitely. So probably later on in the future mungkin definitely will expand to the other places where other than KL. Ya, sebab sekarang fokus kepada satu tempat Betul, dulu betul, kan. betul. Lepas ni akan berkembang lagi InsyaAllah, ke tempat-tempat lain jugalah. Macam dekat trades hari tu viral kan, orang semua macam banggalah tengok anak-anak muda ni membantu yang gelandangan. Tu ramai yang tanya tak ada QR ke? Diorang rasa diorang nak sumbangkan duit juga kan. Macam mana tu? Tak ada buka sumbangan kepada orang awam. Usually kalau macam sumbangan biasanya kami menerimalah kalau ada
dari segi ubat-ubatan, dari segi macam peralatan gauze, cuci luka dan sebagainya. Adalah yang farmasi ataupun company yang macam approach kita orang. Tapi sebab kami pun sebenarnya bernaung di bawah kira NGO punya group. Dan kalau macam sumbangan yang lebih melibatkan macam duit apa semua biasanya menerusi NGO tu lah. Faham. Jadi kalau kita dengar daripada doktor cakap tadi, doktor semua sudah semakin mengenali mereka dan makin tahu apa punca sebenar mereka berada di situ. Jadi mungkin ada nasihat dan juga mesej yang nak disampaikan kepada masyarakat kita sekarang ni mengenai nilai kemanusiaan dan juga empati kepada mereka gelandangan ni. Betul. Jadi sebenarnya tujuan kami membuat Doktor Jalanan ni adalah untuk mencetuskan satu ideologi. Satu ideologi di mana kami nak semua rakyat Malaysia cuba membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Maksudnya ialah kita tak label diorang as siapa diorang tu, gelandangan ke, miskin bandar ke, miskin tegar ke, tak. Kita kena tengok diorang as a human untuk kita boleh bantu diorang. So ideologi tu yang kita orang nak cuba cetuskan dan deliver dekat dalam social media itulah supaya orang boleh nampak dan yalah rasa nak membantu tu walaupun kat mana-mana sahaja. Okay. So the ideologi tu yang penting. So bagi pendapat doktor sendiri kan, sebab macam setakat ni anda berenam pergi turun padang sekali seminggu Jumaat kan. Hari-hari lain kalau boleh nak juga orang awam, masyarakat lain juga membantu mereka kan. Dari segi apa tu seeloknya kita boleh membantu gelandangan dekat luar sana? Baik, of course kalau secara fizikalnya kita nampak dia memerlukan keuangan, bantuan macam tu. But secara keseluruhannya kita nampak juga dia orang memerlukan psychological support lah. Maksudnya kita kena bantu dia orang in term of education is very important. Education maksudnya dia orang punya kebersihan, macam mana. Dia orang tak menekankan tentang perkara itu. So masyarakat boleh membantu education. Benda ni manis tak boleh makan sebab dia ada kencing manis. There's the simple things lah. This is makanan berkhasiat, this is makanan tak berkhasiat. Education untuk dia orang. That's very important untuk dia orang juga sebab I think because of their lacks of everything. Dia kurang macam-macam. Macam mana kita nak support is by education as well. Kalau ada yang nak contact doktor untuk merancang ataupun menyumbang sesuatu, bagaimana doktor? Actually macam sekarang ni biasa kita akan minta kontak klinik Hikmat lah, which is kita orang punya klinik sendirilah. So kira banyak yang offer, semua pun akan message kat situ dan kita akan reply kat situ lah. Dan kita akan bantulah kira direct to klinik Hikmat untuk mendapatkan pelbagai informasi bagaimana untuk kita juga membantu gelandangan ni. Sebab kalau tengok rakyat Malaysia ni ramai yang ingin membantu. Ya, tapi belum tak tahu macam mana kan. Tapi saya suka apa yang Dr. Zul mention tadi kan pasal psikologi tu sebenarnya kan, sebab mereka pun lack benda tu juga kan. Mungkin satu hari nanti ada doktor-doktor psikiatri pula boleh tolong juga ya doktor jalanan in terms of psychology dan juga psikiatri untuk membantu dalam aspek psikologi mereka. Betul. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Major Dr. Besara Ali Farhan Alimuddin, Major Dr. Besara Awangku Zuhilmi Awangku Ibrahim dan juga Major Dr. Besara Arif Azali Azman di atas inisiatif mereka untuk membantu dan menyantuni gelandangan sebagai doktor jalanan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga dipermudahkan semua urusan setiap hari Jumaat. Kalau perlukan bantuan daripada kami berdua pun let us know. Tim Borak Sini would be more than happy untuk membantu dalam apa-apa segi insya-Allah ya. Rezeki ada dia. Amin. Semoga kita dapat berjumpa. Jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi benda yang kami nak share dengan anda tentunya dalam Borak Sini. Terima kasih doktor-doktor sekalian. Baju cantik.